masak apa tu? Hari ni saya nak kongsikan satu resipi dessert yang mudah, iaitu puding roti coklat. Yang mana ada roti lebih dekat rumah tu, jom kita buat. So mula kita masukkan susu kecil dalam bekas, masukkan telur, serbuk koko, gula perak, secubit garam, bancuan kopi espresso ataupun esen vanila, dan kita whiskan sampai ke semua bahan sebagai elok. Lepas tu kita ketepikan. Ambil roti, kita potongkan kecil dan kita masukkan dalam bekas aluminium ataupun loyang, taburkan coklat fine dan coklat chip. Lepas tu kita ulang step yang sama. Boleh tuangkan bancuan yang kita kacau tadi, kita biarkan selama 15 minit untuk bagi roti itu kembang. Lepas tu kita bakarkan air tak ke bawah, kita bakarkan dengan suhu 160 darjah Celsius selama 30 ke 40 minit. Untuk sos, masukkan coklat coin, butter, masukkan susu, boleh cairkan ke dalam microwave. Dan bila puding roti dah masak, boleh reskan sekejap dan kita bolehlah potong. Siaplah puding roti coklat kita bersama sos coklat. Untuk sos tu kita boleh adjustkan kepekatan dia. Kalau suka pekat boleh kurangkan susu. Dan sedap lagi puding roti ni kita masuk ke dalam peti, bagi dia sejuk, barulah kita makan. Memang sedap. Manis pun balance je dan tak muak. Jom makan.